Hai kawan-kawan, siri dokumentari kali ini lebih kepada isu pendigitilan. Saya begitu tertarik untuk mengupas tentang tajuk Generasi Fasa Digital Memacu Kegemilangan Pendidikan. Jom bersama saya, Syashini, wartawan muda TVPSS SK Buntung, Ipoh Perak. Pembelajaran digital dalam pendidikan murid-murid sekolah rendah memainkan peranan yang semakin penting dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran digital membolehkan akses mudah kepada pelbagai sumber maklumat dan bahan pembelajaran. Murid-murid dapat mengakses bahan pembelajaran dari mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa, memberi kelebihan keterbukaan dan fleksibiliti. Pernahkah kita terfikir mengapa pembelajaran atas talian telah diperkenalkan? Adakah ia berkesan? Jom kita lihat kebaikan dan manfaat pembelajaran digital ini. Kebaikan pertama, pembelajaran mudah akses. Ini bermaksud murid-murid mampu belajar di mana-mana sahaja asalkan tempat itu selesa dan boleh akses internet. Bukan murid sahaja, guru pun boleh berkongsi nota dan tugasan. Nampak lebih efisien kan? Kebaikan kedua, sumber maklumat yang besar. Internet boleh diumpamakan seperti sebuah perpustakaan yang sangat besar dan penuh dengan maklumat yang tiada had. Terlalu banyak sumber bacaan yang boleh diperolehi hanya di hujung jari sahaja. Betul tak? Dengan pembelajaran ini, kita boleh menggunakan masa dengan lebih efisien serta maklumat boleh diperolehi dengan lebih pantas. Kebaikan ketiga, interaktif dan menarik. Pembelajaran digital biasanya lebih menarik kerana mengandungi elemen gamifikasi yang lebih interaktif. Kita tidak hanya membaca atau mendengar, tetapi boleh klik sana sini dan menjawab soalan. Ini bermakna pembelajaran lebih seronok dan bervariasi. Kebaikan keempat, latihan kemahiran digital. Sambil belajar, kita juga dapat menguasai kemahiran digital. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membantu kita memahami dan menguasai alat-alat digital. Kemahiran ini sangat berguna untuk masa depan kerana banyak pekerjaan mengharuskan kita menggunakan komputer dan peranti digital. Jadi, dengan kelebihan-kelebihan yang saya nyatakan tadi, kawan-kawan jangan lupa manfaatkan pembelajaran digital mulai sekarang. Tapi ingat, kita juga perlu mengawal penggunaan digital dengan bijak dan bertanggungjawab. All the best kawan-kawan. Bye!